Hai semua, apa khabar? Dan selamat datang. Jom kita mulakan satu pengembaraan yang best ke dalam dunia reka bentuk dan teknologi. Hari ini, kita akan bongkar satu rahsia besar. Macam mana satu idea kecil boleh meletup jadi satu ciptaan yang mengubah dunia. Dah sedia? Mesti pernah kan, tengah duduk-duduk, tiba-tiba, pom, muncul satu idea gila dalam kepala. Lepas tu, kita pun fikir, best juga ni. Macam mana nak jadikan benda ni realiti perasaan itulah titik permulaan setiap pencipta hebat tau. Jadi, jom kita bedah siasat sama-sama macam mana prosesnya. Okey, perkara pertama yang kita kena tahu. Setiap ciptaan yang hebat, tak kisahlah telefon pintar kat tangan korang tu, sampailah ke kereta terbang yang kita impikan, semuanya ada satu titik permulaan yang sama. Dan ia bermula dengan satu masalah. Jom, cuba fikir sekejap. Apa benda remeh yang selalu kacau hidup korang hari-hari? Mungkin beg sekolah tu berat sangat sampai rasa nak patah pinggang. Ataupun bilik tidur tu panas membahang bila tengah hari. Nampak macam benda biasa kan? Tapi sebenarnya, masalah-masalah kecil inilah benih untuk idea-idea besar yang akan datang. Dan di sinilah reka bentuk dan teknologi atau RBT memainkan peranannya. Ini bukan subjek biasa-biasa kat sekolah tau. Anggaplah ia macam satu kuasa superhero. Satu set kemahiran yang ada misi penting. Ambil semua masalah tadi dan tukarkan jadi penyelesaian yang buat hidup kita semua jadi lagi senang, lagi best. Okey, kita dah jumpa masalah. Sekarang, apa tools yang kita perlukan? Setiap pencipta ada dua senjata utama dalam toolkit dia. Yang pertama, dipanggil teknologi dan yang kedua, reka bentuk. Jom kita kenali dua-dua ni. Okey, kita mulakan dengan teknologi. Apa tu teknologi? Senang je. Teknologi ni bila kita guna ilmu sains dan kemahiran kita untuk cipta alat-alat yang boleh tolong kita. Ia macam jambatan antara idea dalam kepala dengan benda yang betul-betul berfungsi. Cool kan? Dan kenapa teknologi ni penting sangat? Sebab impak dia besar gila. Bayangkan kerja kita jadi lagi senang. Kita dapat jimat benda paling berharga dalam hidup, iaitu masa dan tenaga. Kualiti hidup kita pun meningkat. Dan yang paling penting, dialah alat utama kita untuk selesaikan apa-apa masalah. Tapi kan, teknologi ni bukan macam batu. Dia tak statik. Dia sentiasa hidup, sentiasa bergerak, sentiasa berevolusi. Kenapa? Sebab keperluan kita sebagai manusia pun sentiasa berubah-ubah. Jom kita travel sikit, tengok perbezaan dulu dengan sekarang. Nampak tak beza dia? Jauh betul kan? Dulu, nak hantar berita kena tulis surat, tunggu berhari-hari baru sampai. Sekarang, zas, hantar email sekelip mata je dah sampai. Dulu, nak tumbuk sambal berpeluh-peluh dengan lesung batu. Sekarang, tekan butang penges saja. Hebat betul perubahan ni. Okey, settle bab teknologi. Sekarang, jom kita tengok alat kedua kita, reka bentuk. Kalau teknologi tu macam enjin kereta, reka bentuk ni pula adalah badan kereta, warna dia, bentuk steering dia. Senang cerita, ia adalah rupa dan fungsi produk tu. Dialah blueprint, pelan yang bagi jiwa pada teknologi tadi. Baiklah, masalah dah ada. Tools pun kita dah kenal. Sekarang, kita masuk part paling seronok. Jom kita saksikan sendiri keajaiban macam mana satu idea yang tak nampak dalam kepala boleh bertukar jadi satu plan yang konkret. Proses ni ada 4 langkah mudah je. Tapi 4 langkah ni ajaib. Pertama, kita cari idea. Kedua, kita lukis idea tu. Ketiga, kita tengok balik lukisan tu, kita perbaiki apa yang patut. Dan yang terakhir, kita bina benda tu jadi realiti. Nak bagi lagi faham, jom kita guna satu contoh. Katakanlah kita nak cipta kereta mainan yang paling cool pernah wujud. Jadi, apa langkah pertama? Senang je. Ambil kertas, conteng je. Tak payah fikir cantik ke tak. Keluarkan semua idea. Tak kisahlah idea tu pelik macam mana sekalipun. Okey, dari semua contengan tadi, mesti ada satu atau dua yang nampak wow sikit kan? Kita pilih yang tu. Sekarang, kita jadi detektif. Kita siasat lakaran kita sendiri. Tanya soalan-soalan cepu mas, bentuk dia laju tak? Selamat ke untuk budak-budak main? Apa lagi kita boleh buat supaya dia jadi lagi power?
Dan tada, inilah hasilnya. Lepas kita kritik dan tambah baik, lahirlah satu lakaran final yang dah di-upgrade. Mungkin roda dia lagi sesuai, bentuk dia lagi sporty, tingkap lagi besar. Sekarang barulah blueprint kita dah siap untuk ke fasa seterusnya. Plan dah mantap. Blueprint dah final. Sekarang tiba masa untuk part yang kita semua tunggu-tunggu. Dah tiba masanya untuk berhenti berangan dan mula membina. Dan yang bestnya, kita tak perlukan makmal canggih pun nak mulakan. Cukup dengan barang-barang simple macam cardboard, gunting, gam, benda yang kita boleh cari kat rumah. Ini bukti yang sesiapa pun, ya, termasuklah anda, boleh mula mencipta. Tak kira kat mana pun. Satu demi satu, kita ikut plan tadi. Ukur betul-betul, potong kemas-kemas, cantumkan dengan teliti. Dan perlahan-lahan, kita akan nampak satu magic berlaku. Benda yang tadinya cuma lukisan atas kertas, kini mula terbentuk menjadi objek 3 dimensi yang kita boleh pegang. Betul-betul depan mata kita. Hebat kan? Kita dah berjaya tukar idea dalam kepala jadi benda fizikal. Tapi, kenapa semua ini penting? Kenapa kita kena belajar semua ni? Okey, jom kita zoom out sikit. Tengok gambaran yang lebih besar. Sebenarnya, kemahiran yang kita belajar dalam RBT ni bukan untuk lulus periksa je. Ini adalah persediaan untuk masa depan. Dunia sekarang ni tengah masuk era baru, revolusi industri 4.0. Era di mana robot, AI dan teknologi pintar akan jadi sebahagian besar dari hidup dan kerja kita. Dan bila kita ada kemahiran ni, banyak gila pintu kerjaya yang best-best terbuka. Bayangkan, anda boleh jadi arkitek yang reka bangunan pencakar langit, pereka fashion yang terkenal, juru animasi yang hidupkan watak kartun, atau jurutera yang cipta teknologi yang akan ubah dunia. Semuanya bermula dari sini. Cuba pandang sekeliling korang sekarang. Apa yang korang nampak? Telefon, kerusi, lampu. Setiap satu benda tu, dulunya hanyalah satu idea dalam kepala seseorang. Dan ia wujud hari ini sebab orang tu ikut proses yang sama macam kita bincangkan tadi. Jadi, kalau ada satu benda je yang saya nak korang ingat dari perkongsian kita hari ini, ia adalah ini. Anda bukan sekadar pengguna. Anda bukan orang yang cuma beli dan guna teknologi. Dengan ilmu RBT ni, anda adalah pencipta. Anda pereka bentuk. Anda lah pembina masa depan. Jadi, sekarang giliran anda. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba fikir betul-betul. Masalah apa yang anda akan selesaikan? Apa ciptaan hebat yang akan bermula dari anda? Dunia sedang menunggu. Jom mula mencipta.